Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok pokok ni, pokok apa? Pokok apricot. Ni nampak macam mati. Tak, dia ni macam kita kata macam kalau orang tu sesi tomak ninah. Bila musim winter tu pokok-pokok di sini akan gugur daun dia, and then dia akan blossom balik bulan 9 kalau untuk pokok apricot ni. Sekarang ni kita macam terms winter, semua pokok-pokok tengah tomak ninah. Oh, ni pokok apricot. Ya. Oh, kita tak nak tengok ni, baru tengok ni ha. Benarnya ni bukan mati. Dia ada 4 season kan? Yes. Kalau season. di Malaysia 1 season aja. 2 season. Hujan panas. Hujan panas. Tapi ni pokok ni tak mati. Nanti dia bulan berapa dia akan? Bulan September, bulan 9 dia akan musim panas, and then dia akan blossom, keluar bunga, and then dari bunga tu jadi daun, jadi buah. Oh, okey, cerita bab pokok mati ni. Saya teringat juga. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan menempuh kematian. Maknanya macam pokok ni kan. Dia punya putaran dia tu, tapi yang pentingnya persediaan selepas mati. Nabi sebut ada satu perkataan kais. Kais ni orang yang bersedia untuk selepas mati dan melakukan amal ibadat sebagai persediaan untuk selepas mati. Itu orang yang paling baik. Orang yang paling baik, orang yang kais, orang yang membuat persediaan. Jadi di samping menjalankan kehidupan biasa, ada juga persediaan untuk ke sana. Sebab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Matlamat kita di dunia kita nak bahagia, di akhirat juga kita nak bahagia. Dua-dua dunia ni kita nak bahagia. So maknanya kena bahagia di sini dan juga di kampung sana lah. Pasti. Pindah kampung lah. Pasti. Apa yang kita buat di dunia mesti dapat kredit di akhirat. Itu penting. Jangan hubbud dunia, cinta dunia saja. Akhirat nanti kita susah. Sebab itu kita doakan semua kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Salam daripada kami, daripada Cromwell, New Zealand.